rasa kejayaan sendiri sehingga membawa kepada kemenangan malam ini? Okey, kita bercakap pasal ABPBH yang kita semua tahu adalah undian peminat dan 30% adalah undian juri. Saya tak sempat nak cakap terima kasih 30% kepada undian juri. Thank you juri. And then untuk undian peminat, Alhamdulillah memang sampai sekarang fanbase organizers saya dan organizers masih kuat, Alhamdulillah. Sebab diorang dulu AVP yang ke-32, diorang telah buktikan yang saya naik untuk artis baru lelaki popular, dan tahun ini diorang buat comeback balik, organizers buat comeback balik, and then saya pun terkejut. Alhamdulillah, saya menang tahun ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Silakan Mina. Adam, seberapa besar trofi pada hari ini untuk awak? Trofi bagi saya, setiap pelakon yang dalam industri akan ingin mendapatkan dia. Tipulah sesiapa yang dalam industri yang berlakon yang orang kata tak ada achieve something kan. So alhamdulillah saya boleh cakap berapa besar tu, alhamdulillah je saya boleh cakap, and then saya akan teruskan selagi diberikan ruang dan peluang dalam industri hiburan tanah air. InsyaAllah saya akan terus berusaha dan berlakon dan berkarya, insyaAllah. Ada mungkin boleh kongsikan perasaan tulis industri kan menang trofi malam? Saya terkejut tadi tiba-tiba Sweet masuk kan. So okey, dia menang kan. Alhamdulillah untuk Sweet menang besar tahun ini. Alhamdulillah, dia hat-trick. Bagi saya dia hat-trick sebab dah kali ketiga. The first, second and then the third ABPBH, saya tumpang gembira untuk sebagai seorang suami. Saya alhamdulillah achievement lah untuk Sweet tahun ni. Dan untuk saya, macam saya cakap tadi, alhamdulillah saya mampu cakap alhamdulillah sebenarnya. Waktu dalam perjalanan ke sini tu, waktu dengan Sweet tu ada tak macam rasa akan menang? Oh, saya sibuk duk kemas rumah tadi. Saya sibuk duk basuh baju sebab kita stay hotel. So esok apa nama dia? Esok balik nak tengok rumah bersih. So saya tak terfikirlah sebenarnya kan. Tipulah tak tahu. Fans mengundi kau tak berhenti, tak tidur. Saya tahu benda tu, tapi apa-apa pun boleh terjadi kan. So saya tak mengharap sangat sebenarnya, tapi alhamdulillah sebab tu saya nak mengambil orang kata peluang. Terima kasih sebab kita ada 30% juri kan. Thank you juri sebenarnya. Ada cakap masa kemas rumah tu, biasa nak masuk rumah baru. Bukan. Rumah saya. Rumah saya. Rumah beli tahun depan baru masuk. Lepas raya insya-Allah. Ada mungkin apa hadiah ada untuk raikan kemenangan di dalam peminat? Yang tak tidur tu. Sebenarnya ABP yang 32, saya janjikan nak bawa pergi makan dan sebagainya. Tapi saya tak tunaikan lagi. Saya rasa tahun ni double kot. Double kot. Tapi tengoklah. Ada kejap. Saya nak